Okey, assalamualaikum. Saat-saat akhir ni nak tutup ni, aku buat review sekejap lah untuk Nissan Kick Impala dekat sini. Dia punya design ni. Ini adalah segmen B crossover SUV yang bersaing dengan yang paling dekat adalah Honda HR-V, Mazda CX-30 ataupun Mazda CX-3. Tapi Mazda CX-30 lah paling dekat. Ini adalah kompetitor yang terdekat lah. Oh, nak tu dah. Tunggu sekejap. Look lah. Okey. So untuk spesifikasi dia, okey. So ini adalah hybrid. So inilah dia punya spesifikasi lah. Tapi dia pakai engine dia adalah 1.2 3 silinder, double overhead cam. Nanti aku akan cerita dia punya kapasiti bateri lah. Dia punya bateri dia agak kecil je lah. 1.83 kWh lah. Boleh. So macam aku cakap lah, ni dia punya layout of the engine lah. Dia Nissan E-Kick Power. Ini Nissan E-Kick Power lah. Sorry, Nissan Kick E-Power. So Nissan E-Power ni sebenarnya dia konsep dia sama macam Honda, yang ada pada Honda, yang HEV, Toyota. Dia punya hybrid system lah. Dia sama je. Bermaksud di sini dia punya motor, traction motor dia adalah bertujuan untuk menggerakkan tayar di hadapan. So engine nya hanya generate untuk mengecas bateri sahaja. So dia ada engine dan generator lah pada power solid to the inverter and charge the lithium ion battery. So daripada electric inverter convert electric from generator to charge the lithium ion. Betul. So dia punya sistem dia macam ni lah. So sama yang ada pada Nissan Kick. Tapi yang ini adalah versi body kit Impala. Ada berwarna hitam, sport dia berwarna hitam macam ni. Bersaiz punya sport ni adalah 18 inci warna hitam. Tapi last aku suka kalau ni daripada Nissan Impala ni adalah Grand Livina Impala yang engine 1.8, ada yang 1.6. Yang tu yang aku, itu last aku paling minat. Tapi yang Nissan Serena Impala ni bagi aku biasa-biasa lah. Tak ada wow factor lah. Tapi untuk Nissan Kick ni lain sikit. Cuma daripada tajam motor dia masuk agak lambat. Itu yang kecewa tu. Tapi dari segi dia punya language of Impala ni, suppose dia warna hitam lah. So, banyak warna hitam dekat sini. Sini Ford warna hitam, gloss black. Atas pun berwarna hitam. Tu dia punya spesifikasi Impala lah. So dari segi lampu dia macam ni lah. Dia punya memang design dia agak sporty. Lepas tu ada fog light lampu macam tu. And then dia punya lampu segmented LED dia konsep dia sama macam kereta moden lah. Activa ada, Myvi pun design macam tu. Dia ada lampu DRL dekat sini dan lampu signal tak silap aku kat situ. So depan belakang adalah brake disc. So depan dia makan map person strap. And then di belakang dia masih torsion beam lah. Dia bagi aku dia bukan, it's not a big issue lah. So wheel arch dia memang besar lah, agak besar. Tapi tak sebesar macam Mazda CX-30 lah. Dia punya design dia. Design dia memang compact. Dia betul-betul compact lah. Memang sporty. Memang betul-betul sporty lah. Mengingatkan macam Nissan Juke lah. Tapi Nissan Juke agak mahal lah. Tapi yang ini versi yang sporty tapi sesuai untuk layak marhang. Ni ditulis e-power dekat sini. Ni walaupun aku memang aku benci. Memang Nissan antara brand yang paling benci. Tapi untuk Nissan Kick dan Nissan Almera yang 1.0 turbo ni, ni antara yang aku minat lah. Dua brand ni, dua model Nissan yang aku suka lah. Tapi bonnet dia memang Allah Rabbi, kereta kecil tapi bonnet dia agak besar lah. Ini dalam, aku rasa dia dalam 450 liter lebih. Besar ni. Tapi dia siap sekali dengan tray yang dekat ni. So banyak aku review kereta China, aku review kereta. Saya sekali kereta yang aku paling benci lah kereta Jepun ni. Lepas tu ada toolkit dekat sedikit, toolkit kat sini. Lepas tu kalau nak full size, nak full lagi boleh split 60-40. Cuma ni satu lagi kat Nissan ni tak bagi auto tailgate ke apa, kita bayar mahal kan. Ni pun satu kot dia buat perangai ni. Tapi tak apalah. Tak apa juga. Jangan selesa sangat. Okay, so dia bagi spoiler berwarna hitam dekat sini. Roof rail dekat sini. And then shark fin antenna dekat sini. Bagi aku okey lah. Tapi body kit lah lawa Impala ni. Tapi harga dalam 220 lebih tak silap aku untuk SUV compact macam ni. Tapi untuk ruang belakang dia, dia bagi seat macam ni lah.
Seat kulit berwarna gelap, berwarna coklat dan hitam, warna kelabu dekat sini. Cuma dia tak boleh, dia tegak macam ni lah. Tak apa, tak ada sunroof pun tak apa. Dia bagi casing Nissan Kick macam tu. Tengok tu dia buat kerja. Tengok macam mana kita nak lawan kereta China. Ni pun dah rasa macam kualiti pun awak faham lah ni. Tengok macam tak berapa sedap. Okey, yang ni ada soft touch kat sini. Ada dua USB Type A dekat sini. Dua USB Type A kat sini. Tapi dia bagi slim macam tu, tak ada aircon. Boleh diterima lagi lah. Ruang kaki dia okey bagi aku. So interface dia macam ni lah, interface of Nissan. Bagi aku dia tak ada wow factor sangat lah. So tapi syukur-syukurnya boleh lah dapat dia bagi cover warna metal dekat accelerator tu. Nampak comel sikit, nampak kemas sikit. Sebaik Nissan kereta Jepun ni entahlah. Masuk dalam tapi macam biasalah, depan driver dan passenger seat combination masih manual lagi lah. Tapi aku nak belebelkan, itulah awak yang bayar kan. So ini masih macam ni lagi, style lama lagi. Tapi ada gloss finishing chrome dekat sedikit je kat sini. Cantik ini. Ada gloss black kat sini. Nissan Kick dekat sini, golek kat sini. Okey. Sedikit adah dekat sini. Lampu kuning lagi walaupun dah zaman tahun 2025. Aduh. Tak tahu malah nak review kereta ni. Lepas tu dia macam ala-ala macam borderless lah dekat sini. Ada side mirror kat sini. Tapi kereta China bagi dia semua metal je. Lampu warna kuning lagi. Masih kuning lagi. Masih kuning lagi. Kita tahun 2025. Dua kat holder sini. Storage kecil. Halus siok macam ni. Halus je siok. Aduh. Okey. Tak ada apa sangat. Tapi masih ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jepun ni memang terkenal dengan skrin memang kecil-kecil lah. Itulah Jepun. Tapi dia bagi atas bawah saja. Bukan teleskopik, atas bawah saja. Tak ada pedal shifter dengan harga macam ni. Tapi single speed ada bagi DHT. Dia kata hybrid transmission. Lepas tu ada drive mode kat sini, ada EV kat sini, start stop button kat sini, auto handbrake, electric parking handbrake kat sini, auto hold. Ni sini mungkin wireless charger kat sini. So nak buka enjin kat sini lah. So untuk enjin ni, dia enjin adalah 1.23 silinder. Kalau Nissan Almera 1.0 turbo 3 silinder juga. Tapi yang ni enjin ni hanya untuk generate motor, untuk generate charge bateri saja. Tapi untuk tayar ni is driven by traction motor lah. Tak ada masalah lah. So dia punya torque dengan horsepower nanti aku akan letak lah dia punya detail ni. Aku pun tak apa ingat nak cepat ni. Cuma Nissan terkenal masih sama macam Almera lah. Dia punya half display digital dengan analog dekat sini. Masih itu lagi lah. Tapi masih kosong lagi lah macam ni. Macam gitulah. Inilah Jepun. Simple. Tapi China boleh buat, tapi dia bagi jajan-jajan macam ni. Awak ni Nissan Mitsubishi kereta Jepun ni, janganlah jual hanya sekadar ketahanannya. Bagilah package customer yang tu kan. Harga kereta makin mahal, tapi makin kedekut lah awak bagi kan. Okay, tak apalah, ikut mood lah. Nissan kalau muasir betul, teruskanlah awak kereta Nissan Impulse. Walaupun saya bagi pujian dari segi memang Nissan Mitsubishi masih ada fan dia masing-masing lah. Tapi tidak dinafikan diorang masih prefer memilih, betul, diorang tak nak sakit kepala, nak sale, masih ada sale value ada. Walaupun Nissan ni sale value dia agak teruk berbanding dengan Jepun, Honda, Mazda dan lain-lain lah kereta Jepun. Cuma kalau korang berminat dengan SUV compact crossover
nak lebih sporty. Nissan sebenarnya dah agak ketinggalan lah, dah lebih jauh dah berbandingan kereta Jepun yang lain dah. Itulah aku cakap yang paling laku kalau untuk Nissan ni, yang paling laku Nissan Serena Hybrid ni lah. Itu sajalah. Kalau kedua Almera, yang ni insya-Allah lah. Tengoklah keadaan macam mana nasib awak Nissan Kick Design dah comel lah, cuma awak masuk agak lambat.